رب اشرح لي صدري ويسر لي ويسر لي امري لما دخلت بجهه واحلل عقدة من لساني ينام على عقد شمس وجهه يفقهوا قولي فيقع قولي فضيلة الطعام نمنع. أما الآيات فقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Fadilah ta'allum, fadilah belajar. Artinya mulai daripada malam ni kita hadir dan mengaji satu perkara mengenai dengan fadilah ilmu. Fadilah sendiri yang disebut dari itu maknanya kelebihan. Dan manusia, baik manusia hak jahil ataupun hak mengaji, semua sekali nak sangat benda lebih dari dia. Tak ada orang yang tidak nak benda lebih. Makan nak lebih, minum nak lebih, rumah tangga nak lebih. Oleh kerana perangai manusia dan nak lebih, maka sebelum daripada kita minta dia mengaji, kita kena royak kelebihan mengaji juga. Jadi dalam hak kita mengaji lepas tu dia royaklah kita kelebihan ilmu. Dan menuk sangat barang lebih dah. Mari aku nak royak kamu ilmu ni lebih itu mana? Lebih ilmu yang kita mengaji itu banyak mana. Baik hadis, baik ayat. Dalam banyak tu, kalau kita boleh ingat dua perkara, cukuplah. Aku ingat balik dua perkara. Yang pertamanya, hadis Nabi kata, tidak ada alai yaum. Nabi kata, kalau aku ni Tuhan beri umur, bertambah sehari lebih. Kalau umur aku ni bertambah sehari. Macam hari ni sehari. Banding pada kemarin, hari ini lebih sehari dah gitu kan. Bandingnya esok pula, kalau kita ni umur panjang lagi esok, hari itu lebih pula sehari esok. Baik, Nabi kata dia, tiap-tiap hari, umur aku tu yang beri sehari itu, tidak lebih sikit abuk pun, sekiranya tak ada ilmu yang boleh aku tambahkan. Kalau umur dia lebih, tapi ilmu tak menambah, maka tak ada berkat sikit abuk dalam umur yang Allah Ta'ala beri takut. Jadi oleh yang demikian, kita jangan temu'un sangat nak umur panjang. Bahkan kita temu'unnya umur tu dia panjang, dan dalam hari umur tu ada tu, kita temu'un pula dia ilmu kita tambah. Kalau setahun ada 390 hari, maka kalau boleh kira juga jadi 30 cara ilmu dapat pada kita sepanjang tahun. So, yang kedua je pula ilmu yang boleh kita tu pula. Kalau sehari cukup setahun 390, bukan semua ilmu yang Nabi nak. Tidaklah kata sebagai ilmu enggak Nabi terima, enggak juga. Bahkan ilman yuqarribuni ila Allah. Ilmu yang boleh merapatkan aku kepada Allah Taala. Jadi artinya kalau ilmu dia boleh, kau sehari kau pandai, tapi ilmu kita tidak boleh berapak kita dengan Tuhan, maka ilmu tak jadi ilmu. Jadi berapa tahu lah, walau bagaimanapun ilmu lagu itu tak nama apa pun di sisi agama. Jadi oleh yang demikian, kita dua perkara pertama. Yang pertama, umur kita dia panjang, dan sepanjang mana umur kita, sebanyak tu juga ilmu yang kita usaha kena cari. Dan yang kedua yang pula bukan sebagai ilmu yang kita kena cari. Bahkan ilmu dia boleh berapak kita dengan Allah SWT. Semakin kita ni banyak ilmu, semakin kita ni kenal Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Ta'ala, dia sendiri kenal kita. Allah Ta'ala tu gagah setara mana. Bila kita kenal Allah Ta'ala ni bahasa jenis zat yang maha gagah, dia sendiri kita kenal bahawa kita ni zat yang maha benar. Kalau kita kenal Allah Ta'ala ni ilmu banyak, kalau lagi kita kenal bahawa kita jahil banyak. Kalau kita kenal ni Tuhan tu maha kaya, maka kita kenal lagi kita ni maha miskin. Itu dia. Kalau kita kenal besar dia, kau berasa kita ni kecil. Itu tanda
Bila kita rasa kita kecil, dia besar. Bila kita rasa kita ni miskin, dia kaya. Bila kita rasa kita ni lemah, dia gagah. Maka dengan kita nak kata dia. Dia sendiri timbullah masalah bergantung dengan orang gagah, bergantung dengan orang kaya, bergantung dengan orang alim. Ada inilah takdir ini. Tidaklah kata kalau kita ni banyak ilmu, kalau banyak sijil, kalau kita ni dapat makin kita jalan itu, makin tak madu Tuhan. Itu tanda kita ni kenal kita saja, tak kenal Allah SWT. Ilmu lagu ni ilmu tidak ada berkat, dan ilmu lagu ni tidak layak diberi nama ilmu. Itu kalau kita ngajar itu. Yang keduanya, dalam banyak-banyak kita ngajar itu juga ialah wasiat Luqman pada anak dia. Kalau lusuh sekali kita baca alat-alat baru ni. Iaitu Nabi kata ni, ya bunayya jalis ila ulama wa ta'khudhum bi rukhsati. Tujuan wasiatnya ialah si Luqman ni, Sayyidina Luqman ini nak wasiat pada anak dia kata kena duduk sekali dengan alim ulama, dan kalau boleh pelaga lututmu dengan lutut dia. Maksud pelaga lutut ni ayatnya bukan semata-mata pelaga lutut tanda rapat di situ. Tanda yang ni kena selesainya ulama, kena selesainya ibu, kena selesainya ulama dan kena selesainya guru. Kerana Luqman kata Allah Ta'ala dia akan ridhi hati manusia yang keras melalui ilmu dia mari dari langit. Serupalah Allah Ta'ala sanggup ridhi bumi yang keras nekah dengan air dari langit. Jadi artinya Allah Ta'ala waktu turun dua perkara daripada langit untuk manusia. Banyak-banyak benda bagi langit untuk manusia ni, kalau kita nak kecil, kita boleh sipu dua kali. Yang pertamanya air hujan. Khusus Allah Ta'ala waktu turun untuk nak peridu orang. Tujuan mata ni air peridu orang dengan laluan hujan ni, air ni sebab air hujan lah maka jadi padi, jadi buah kayu, jadi daun, jadi apa nama sayur, mayur, apa semua sekali melalui air hujan. Daripada sayur, daripada pucuk gani, buah gani, bunga gani, maka tubuh badan manusia ni hidup manet. Kalau tidak kerana air dari langit, kalau tidak kerana Allah Ta'ala buat turun air dari langit, maka makanan manusia tak ada, minuman manusia tak ada, kain pakai manusia pun tak ada. So, yang keduanya benda yang turun dari langit juga ialah ilmu. Kalau kita panggil Quran. Quran ni dari langit juga. Kerana kalau tidak ada Quran, maka tak ada beza di antara orang dengan ilmu Quran. Sama-sama. Ilmu Quran macam kita baca, ilmu Quran garut kita garut, ilmu Quran ada pena kita ada pena, ilmu Quran ada tanda kita ada cukup. Beza di antara orang dengan hayalan dengan ilmu Quran kata ialah ilmu Quran tidak reti mikir haj, nak suci, mikir dosa pala, mikir cenggung ngakon, mikir tak. Maksudnya dia tak reti kan. Kalau yang reti kan, kalau yang orang. Dan orang yang boleh reti kan ni, ya dengan sebab apa ni, wahyu dalam. Jadi kira-kiranya air Allah Ta'ala turun dari langit untuk saya tubuh badan, dan wahyu dari langit ataupun kita kata Allah Ta'ala turun untuk nak saya ruh manusia. Oleh yang demikian, Luqman nasihat pada anak dia, jangan ingat dengan ulama, duduk sekali dengan ulama, kerana daripada ulama lah hatimu hidup, sebagaimana apa namanya tubuh, apa ni tanah bumi ni, apa namanya hidup macam air dari langit. Kalau dia tak sebut sini, dia boleh sebut malaikat ialah oleh kerana dia dinasihat kepada anak cucu dia, pada anak buah dia supaya duduk dengan ulama, maka ulama sendiri itu kena reti tarah ulama sendiri itu kena reti puak tuk guru, puak ulama, puak ustaz, puak tuk imam, puak tuk lebar, tuk ayah, tuk ajib, apa semua ni yang tergulung dalam gulungan ulama ni, dia reti benar lah ayat orang, bukan sekat ayat orang, itu ayat Tuhan ayat benar lah kepada puak-puak ni supaya hidup hati turut manusia orang telah menekuk. Jangan jadi sudahlah hati turut orang yang telah menekuk, mari Tuk Guru ni pula kehatilah lagi. Jangan jadi gitu. Kerana Tuk Guru ni orang yang hayatkan Tuhan di muka bumi. Dengan sebab itulah kalau Tuk Guru ni duduk atas hayatkan Tuhan di muka bumi, besar benar Tuhan balas derajat dia di akhirat. Betul dia sekali dengan Nabi-Nabi. Kerana orang ni orang panggil setiausaha Nabi, orang ni lah orang hayatkan Nabi. Tapi sebaliknya kalau sekiranya pokok Tuk Guru ni apa namanya tidak duduk atas harapan Tuhan, bahkan Tuhan nyenuk lagu lain, dia nya kedalah lain orang, maka bawa benar rejak dia dalam neraka, patak neraka sekali dengan Haman, sekali dengan Korun, sekali dengan Fa'un, sekali dengan apa semua. Kerana orang ni kecoh, kerana orang ni dah jauh kecoh hamba Allah Ta'ala di muka bumi. Ayat Tuhan dia ni jauh betul, tapi tahu-tahu dia ni kecoh, apa ni, kecoh hamba Tuhan di muka bumi.
Itu dia duduk. Adalah fadilah ilmu. Ya kalau kita nak berasa nak mengaji pun padan dah mengaji. Kalau tak saya mengaji juga lah, maka Tuhan ayat tahu tu kita. Terbuka lepas selera kita, tak terbuka lagi, wallahu a'lam. Baik malam ni ya. Fadilah bahagian belajar. Dah dia wayak dah kelebihan ilmunya gini. Maka timbullah pula nak mengaji. Lalu dia ni. Mengaji ni tahu mana lebihnya. Mula-mula sekali dia sebut ayat. Faqalu ta'ala falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim. Ayat yang pertama memberi maknanya falawla nafara. Maka naklah sepatutnya Nafara maknanya bergerak ataupun bertindak daripada tiap-tiap puak itu satu pasukan untuk memahami agama. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka hendaklah ataupun kerana apa tidak bergerak dari tiap-tiap pasukan daripada manusia ini, ta'ifatun, satu pasukan, satu jemaah, dia tafaqahu fi din, untuk memahami agama. Artinya ayat ni memberi show dan memberi perasaan kepada manusia supaya kalaupun tak ada semua sekali 100% mengaji agama pun, sekuat-kuat dia ada satu pasukan khusus. Kerja dia ni dia tafaqahu fi din, kerja dia memahami agama. Kalau boleh mengaji belakang, cik besar orang muda pino jatuh tak meninggal cakap buta tu hak balik sekali ni. Tapi kalau tak boleh mengaji belakang pun, dialah ada di antara kami pasukan untuk tafaqquh fi din, untuk mengaji agama. Artinya kira manusia ni memanglah Tuhan tahu Jad Azali lagi. Ada, tidak semua orang ni boleh tumpu masa dia bolehan dia untuk mengaji agama. Boleh jadi setengah orang itu tidak ada minat. Dan setengah orang itu ada minat untuk nak mengaji agama, tapi tidak ada kebolehan, tidak ada keuangan, tidak ada masa, tidak ada berapa. Ya tak ya, kalau mu tak boleh mengaji belakang pun sekuatnya mu pandai bagi lagi. Kalau kita kata dalam sebuah rumah kita ada anak 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Kalau boleh mengaji belakang agama sekiranya auto sekali ya. Tapi Tuhan kata dalam takkanlah kalau tak boleh belakang pun, takkanlah mu tak boleh. Dalam ramai-ramai mu tak dipilih hak mana ada minat mengaji agama, maka mu tumpu untuk hak ada minat selalu dengar. Jadi kalau sebuah rumah tu 2-3 orang, sebuah rumah tu 3 orang, sebuah rumah tu 3 orang, maka akan berkembanglah mengaji agama. Itu disebutkan pun membawa seluruh dan membawa itu dari. Jangan biada di sebuah rumah tak ada orang rambut daripada keluarga rumah ni tak boleh agama. Jangan. Tak penuh. Tidak tahu lagu, tidak sedia lagu tu. Aku buat mulai manusia. Kalau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Maka kenapa tidak ada pergerakan daripada tiap-tiap firqah itu satu pasukan untuk mengaji agama. Firqah pada puak. Puak ni memanglah tak ada lagi dalam muka dunia. Puak maksudnya golongan-golongan tertentu. Kata yang lain ada golongan petani, ada golongan profesional, ada golongan sekolah panggil kedoktoran, bahagian ekonomi, kopok. Mana tiap-tiap orang ni ada minat untuk buat kerja. Orang ni minat untuk tanah, orang ni minat niaga, orang ni minat berapa lagi, macam gaji, orang tu minat buat kajian, bekerja ni. Masalah puak dan manusia ni memang tak lagi. Tak boleh nyaluk. Tiap-tiap orang ada minat sendiri. Baiklah, dalam tiap-tiap puak tu, dia ada sebahagian daripadanya untuk belajar agama. Sudah itu. Belajar tu tak kena juga, penting dia tafaqquh. Tafaqquh maknanya bukan sekat belajar dah, memahami. Belajar sehingga siapa faham. Faham apa? Faham agama. Depan kita ada 2 perkara para hadis. Pertamanya faham kitab. Yang keduanya faham agama. Faham kitab lain, faham agama lain. Kita katalah kita mengaji fiqh. Kalau orang biasa mengaji fiqh guna kitab Arab tak, kita katalah mengaji Fathul Qarib. Kalau orang guna kitab Jawi tak, kitab fiqh Jawi ni kitab gapo kita biasa kita baca di masail ke gapo. Masail porok ke gapo lagi? Kitab gapo kita fiqh dengan itulah kitab dan lain. Amat lain dah. Kalau mengaji fiqh, baca kitab depannya matwa'in misalnya, kalau terdawi lah. Kalau kita kata Fathul Qarib.
Kadang-kadang satu orang mengaji matla'in ni, dia tidak kira benda lain dan daripada nak tahan matla'in tu. So lagi itu, satu orang bukan nak tahan sangat matla'in, tapi dia nak tahan tekuk. Tekuk lain. Matla'in lain. Matla'in nama bagi kita. Dia tujuan lagi tekuk. Tekuk dia itu ilmu. Tak kira matla'in, tak kira kashful lisan, tak kira porok, tak kira masail, tak kira berapa. Tujuannya nak mengaji ilmu tekuk. Melalui matla'in ke, melalui masail ke, melalui porok ke, tak kira. Kok ia kita nak, kok agama sungguhnya, mengaji ilmu, memahami agama. Kitab mana, tuk guru mana, ustaz mana, tuk ayah mana, sekolah mana, pondok mana, tak ada masalah. Yang pentingnya, agama tu kena reti. Kitab mana tak sesuai, tuk guru mana tak sesuai. Dia kena reti. Sebab tu lah dalam masa kita mengaji para hadirin semua, sama ada kita nak mengaji main kitab ke, nak pilih kitab ke, nak pilih tuk guru ke, nak pilih sekolah ke, nak pilih pondok ke, itu tidak ada ketentuan nak agama. Yang pentingnya, kena reti agama. Itu mana dia tafaqahu fid-din, supaya memahami agama. Agama tu biar tahan. Agama biar tahan apa arti? Artinya sekurang-kurangnya banyak mungkin arti bahawa ni hamba di atas padamu ada lagi hal lebih nilai padamu. Namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala nya dia wayak benda pada manusia melalui seorang Nabi namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda ini pada asasnya kena reti. Ada benda aku tak setuju, namanya haram. Ada benda aku setuju, namanya halal. Ada benda aku suka, namanya wajib. Ada benda aku tak belajar, namanya haram. Benda-benda gini ni kena reti secara umum. Baki lagi ni nak suruh orang yang reti, tak kitab lagi mana mu nak buat, suruh pada mu. Sedia itu secara umum yang meraya. Benda-benda gini menjadi kewajipan kita. Sama ada kita nak mengaji agama melalui berwatak kita, melalui cikgu, melalui ustaz, melalui cikgu, melalui gapo, tak ada masalah. Yang pentingnya benda ni mu kena reti. Hidup di muka dunia ni mu kena reti benda gini. Jangan mu fikirnya sebab mu ada fikir banyak, sebab mu harta banyak, dapat kamu jadi tak jadi, tidak kerja aku buat mu. So, ayat ni juga menunjukkan bahawa manusia ni diminta mengaji. Dia tafaqahu fid-din, untuk memahami atau mengaji agama. So, wa qalu 'azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat yang kedua yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala suruh kita mengaji ialah fas'alu ahla dzikri, maka hendaklah kamu tanya khabar ahli zikir in kuntum la ta'lamun, kalau mu sendiri tidak reti. Allah Ta'ala perintah pada manusia supaya menanya ahli zikir kalau mu tak reti. Kalau mu tak reti sekarang, maka mu jangan lana, reti tak reti buat. Jangan, itu bukan cara aku buat ni. Aku buat mu ni, keluar daripada punggung mak mu setelik benda dia ni, tak ada orang yang reti lalu dengan tidak mengaji. Tak ada orang yang reti dengan tidak mengaji, tak ada. Semua sekali orang tubik dengan tak reti. Reti itu dengan mengaji. Baik mengaji tu mengaji ala apa? Mengaji ala ahlal zikri. Mengaji pada orang zikir. Orang zikir ni apa dia? Ahli zikir. Zikir sini maksudnya Quran. Zikir maknanya ingat. Kita zikir, kita Melayu tanya zikir dah. Zikir apa jadi bunyi berzikir. Daripada zikir itu jadi zikir. Orang main zikir semua daripada zikir asalnya. Zikir mana ingat. Ingat siapa? Ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa yang Allah Ta'ala kata ahlal zikri, bapa dia tidak kata fas'alu ahlal Quran, maka naklah kamu mengaji pada orang itu Quran. Bukan dia tukar daripada kelima Quran, dia bubuh kelima zikir. Padahal maksudnya zikir itu Quran juga. Bapa yang dibuat kelima Quran bubuh zikir. Kerana tujuan kita mengaji Quran ni, sama ada kita mengaji baca, mengaji tajwid, mengaji bermakna. Hakikat sebenarnya tujuan asal daripada mengaji Quran ni ialah untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sila. Tujuan asal kita mengaji Quran ni bukan untuk tajwid, bukan untuk belagu, bukan untuk bermakna, bukan untuk pandai tafsir, bukan untuk pandai syarah, bukan untuk pandai menulis dah. Hakikat sebenarnya kalau perkara sebut tadi sebagai anak tangga untuk siapa bala dia. Bala daripada mengaji Quran, baik ikut tajwid, kau baik ikut lagu, kau baik ikut tafsir bermakna apa, semua sekali tumpu pada ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tak ada arti sikit abuk orang boleh baca Quran tapi lalak pada Allah. Tak ada arti sikit abuk orang boleh syaraf agama tapi lalak pada Allah. Tak ada arti sikit abuk orang boleh buka pondok ulu, bukan gaji besar mengajak agama tapi dia sendiri lalak pada Allah, tak ingat pada arti tidak. Tujuan asal kalau waktu Al-Quran ialah untuk zikr, untuk manusia ingat pada Allah. Ingat pada Allah bukan makna Allah ada sama Allah laksana, tidak mesti zikr. Waktu pun ingat juga, tapi pokok pakai ingat Tuhan ni, ingat pada segala-gala benda yang sakit matikan. Iaitu sakit Tuhan tadi dia. Syurga dia, neraka dia, dosa dia, pahala dia, melaktak dia, azab dia, seksa dia, rahmat dia, bahagia. Segala perkara yang ada hubungan dengan Tuhan, itu arti tujuan ingat pada Allah. Adanya sebab tu kalau kita ni nak pegang wasadah selia. Tapi halal haram tak boleh. Itu kata kami zikir, tapi hakikat kita ni bukan zikir, bukan zakirullah. Sebenarnya kita zakirullah, ingat pada Allah, walaupun kita tidak menatik, walaupun kita sedih, walaupun tidak ada apa semua, tapi hukum hakik dia kita percaya, sunat makruh dia kita percaya, halal haram dia kita percaya, walaupun di mulut kita tidak gerak, maka kita disebut zakirullah, ingat pada Allah. Kerana bila kita dah beringat sama halal haram sunat makruh begini, ini tanda kita diriti, kita siapa Tuhan siapa. Kerana kita tak kailah kita diingat pada halal haram, tapi kita sendirinya apa nama panggil lalak, tak jadi gitu. Bila kita diingat sama halal haram sunat makruh, rapat tak rapat, jauh tak jauh, kita nak mau tanda kita ni ada dalam hati kita ni, ada Allah bersayang dalam hati kita tadi, melekat bersayang hati kita. Ada bayar lagu ni mustahil boleh pergi kalau tidak pergi ke Quran. Tak sama hari untuk guru mana, tak sama hari untuk ayat mana, kalau nasihat pada kita bawa pada Allah Ta'ala tidak ikut Quran. Kalau tidak ikut Quran, mesti ada buah jatuhnya saja. Ikut tarekat, ikut tasawuf, diajar orang supaya kalau betul-betul ingat kamu, kalau suka ingat ke guru, kalau betul-betul ingat ke syekh, ingat ke gapo, ajar manusia buat lagu ni seperti sana. Hak betul-betulnya ialah semua sekali segala ajaran kita laku kita mesti ajar kat dia supaya dia ni berpusat pada Allah Subhanahu. Sebab tu amba punya rajin duk suruh bahawa kita ni jangan duk tuju sangatnya untuk guru supaya ajar. Baik tu guru tu orang aku amba sendiri suka mari kita ustaz-ustaz mari ajar. Bukan tak boleh tu guru ni supaya ajar. Amba sendiri pun kalau dia memang kat sini amba boleh sebut satu. Tapi amba tidak bui adik kakak dia ingat kamu dia lebih banyak daripada ingat ke Allah Ta'ala. Suatu sekarang kita jumpa Ustaz Nabi. Suatu kalau buku tak kena celik, jumpa Tuk Guru lah, jumpa Ustaz Nabi. Ini ajaran lagu ni, lama, akhir sekali, Tuhan Ustaz. Tuhan Tuk Guru. Sudah ke Tuk Guru Ustaz ni, dia yang untuk bawa orang jumpa ke Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, segala sutuk suka yang mari dari kepala kita, kita ingat Tuhan ini. Ada putuk guru itu, Ustaz ni, ayat itu dia, sebagai serandai, sebagai sekolah. Ini cara yang itu. Dengan sebab tu kalau ada sutuk suka, jangan digadu dengan Tuk Guru. Turun tanah, bawa timur, ambil Ismail, cabut balik. Naik Allah Akbar, itu aku ada kerja dengan ilmu aku kena curi, aku buatkan orang yang betul begini. Biar kita dengan Tuhan, itu pertama sekali, Tuk Guru itu ayat ni, kau yang ketiga. Sudah sekali kita semaya ajak di rumah kita, barulah Fatimah. Turun tanah ni, jumpa Tuk Guru, jumpa orang, kita anggap orang baik dengan Tuhan, kita barulah. Tapi, start Tuk Guru lalu, kita sendiri tak madu Tuhan, ini bukan cara kita. Itu bukan cara Islam, itu cara Melayu dia. Cara Melayu dia begitu, tapi cara Islam tidak. Baca Abad semua, kalau semaya ajak menjadi tempura orang Islam, maka Nabi Muhammad tak rumah, dia mari juga. Lepas-lepas heret itu kemudian, lepas-lepas ni heret itu kemudian, Ustaz Nabi mari ajak Muhammad. Kalau tak rumah Nabi Muhammad, dia pasti ajak Muhammad. Sebenarnya tidak begitu. Sejarah tidak begitu. Kalau tuju Muhammad ni tutup. Kita ni mari warna putih apa malas sebut tak. Walau bagaimana ini benar salah, dia kita mesti betul. Dia bolak kita dengan Tuhan lebih awal. Kenapa? Kerana kita ni bahasa tinggal Islam. Dan Islam ni bahasa dia Quran. Dan Quran ni membawa pada kita ni zikir kepada Allah SWT. Dia tidak zikir di dalam kita. Dan sebab itulah ambonya terekat ni ambo tak berapa berani lah. Terekat ni ambo tak berapa berani. Walaupun terekat ni bayar betul. Ambo nak kata salah tak boleh. Bayar tu pada asasnya boleh. Tapi terekat yang siapa kepada kita pada hari kita di sini ni baru Allah Tuhan ini Allah bila takut dia mengajar di sendiri bahasa dia ajar kalau ada sesuatu ingat kamu lah sebagai syekh sebagai guru sebagai guru sebagai syekh ajaran lagu ni bahasa ajar anak murid supaya ingat dia ini ajaran syirik
ajaran yang membawa manusia ini bertuhan pada sama-sama manusia. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mu tidak erti, Tuhan kata maka mu kena tanya ahli Quran. Tapi Tuhan buat kelima Quran, bubuk kelima ahli zikri, ialah untuk berisyarat pada kita bahawa Quran sendiri ini akibat dan buah jatuh orang mengaji Quran, baca Quran, pandang Quran, ialah zikr kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah Ta'ala. Dia ingat kepada Allah Ta'ala tidak mesti ingati. Allah tidak mesti ingati. Bukan semua benar ingat Tuhan, ialah ingat pada Tuhan kami. Contohnya mengati tak sedih tanya ini sebagai orang panggil upaya ataupun dena untuk nak pikat kita ni supaya selalu ingat Allah. Wa amal akhbar taqawlu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah. Dua ayat tadi, kedua-dua ayat itu memberi perasan kepada kita supaya kita ni ngaji. Jadi begini, Tuhan sendiri. Baik, kalau ipah pada Tuhan ambil hadis pula. Kerana hadis-hadis itu guru yang pertama dalam muka dunia ni tafsir Quran. Nabi kata dia, Nabi kata man salaka tariqan, mana-mana orang yang mengikuti satu jalan, yatlubu fihi ilman, jalan dengan tujuan nak mendapat ilmu, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Di mana-mana salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ila jannah. Mana-mana orang yang jalan satu jalan dengan tujuan dapat ilmu, maka Allah Ta'ala akan wujud untuk dia satu jalan menuju ke syurga. Lakiannya kan tak salah satu orang itu usaha begitu sekali kuat untuk dapat ilmu agama, tiba-tiba Tuhan duduk saja, tak ada buat apa sekali daripada usaha rendah dia ni. Tak ada. Jadi dia mana? Dengan sebab itu balasan baik yang Tuhan cadang untuk orang berusaha mencari ilmu agama ialah akan meniatkan satu jalan khusus untuk dia ada kesudah akhirat. Tak sayang kata mana. Saya terfikir jenis, sayang kata kita habis kalau tambah seksi yang 2 kereta yang kata apa sama kau untuk ngaji. Sayang kata tinggal masa 2 jam, 3 jam atau sekali seminggu, 2 kali seminggu. Ataupun tinggal kerja buat sekali seminggu, 2 kali seminggu untuk mencari ilmu. Sebagai hasil daripada usaha kita juga. Walaupun usaha itu berjaya atau tidak, misalnya kita pergi ngaji, dengar bokok, bisingnya, sudah mengajar orang gapo, orang jaga, kita nak jawab soalan misalnya. Maka kita jangan putus hati. Jangan putus asa. Boleh jadi kali ni tak ada, saya tak boleh. Sama ada tak ada sama lah. Kita kata lagi sekali, tak boleh 2, tak boleh 3, tak boleh. Tapi ikhtiar kita buat sungguh-sungguh, maka jalan waktu Tuhan cadang kita untuk ke syurga itu atas ikhtiar ni. Bukan atas tak jaya ikhtiar kita. Sama ada kita mengaji itu boleh ilmu, tahu tadi ilmu, itu kata lain. Masalah waktu Tuhan nak usaha kita ni adalah di atas ikhtiar kita. Ikhtiar tinggal rumah tangga di ngaji, ikhtiar waktu duduk situ sama siap sama dah, ikhtiar tinggal rumah tangga di sini. Ini ikhtiar kita untuk dapat ilmu, ada boleh atau tidak boleh, tetap tak ilmu masalah. Yang pentingnya mengikhtiar tidak untuk dapat ilmu. Kalau mu buat ikhtiar untuk dapat ilmu, pandailah aku ikhtiar jalan untuk ada kesyukur. Faqala sallallahu alaihi wasallam la an taghdua fatata'allama baban min al-'ilmi khairun min an tusalliya 100 rak'atin. La an taghdua fatata'allama baban min al-'ilmi khairun min an tusalliya 100 rak'atin. Nabi kata kalau mu dah pagi hari lagi, kalau mu celak mata bangun pagi itu mu ngaji satu bab lah. Di pagi itu mengaji satu bab perkara lah kata-kata. Apa saja bab, apa saja perkara mengenai ilmu yang boleh mengenal Allah Ta'ala, lebih baik daripada sembahyang seratus rakaat. Kita kira sembahyang rakaat ni jarang tu mata boleh sembahyang. Tu jahil tak kira tu ubah yang menda ni pun sembahyang rakaat ni jarang. Jadi begini, kalau boleh 10 rakaat pagi 5 kali salat, tu lebah wali tu dia menda ni. Itu sekarang 10 rakaat tu tidak jauh 100 rakaat mu sembahyang balik pagi, tapi mu dengan sebab mu sembahyang 100 rakaat ni mu tinggal ngaji. Nabi kata baik Nabi mengaji walaupun mu terlepas sembahyang 100 rakaat. Kerana kalau mu sembahyang 100 rakaat dengan tidak mengaji, tak tentu lagi hak bila mu buat sembahyang 100 rakaat ni semua juga tidak sembahyang ke depan-depan.
Bila membuat perkara dengan tidak ilmu pengetahuan, maka tidak terjamin perbuatan itu ada musuhnya, ada nilai. Tapi kalau mengaji, maka dengan sendiri entah pada mengaji, entah pada mengerti ni, segenap benda orang membuat entah pada mengaji ni, entah pada mengerti ni, semua ada nilai berlaku, ada reda berlaku, walaupun tak atas rasa. Walaupun 2 rakaat kita buat dengan reti, lebih baik daripada kita buat 1 rakaat dengan tidak reti. Kita buat rakaat dengan tidak reti, baik daripada apa ni, kita buat 2 rakaat tapi reti boleh, baiklah kita daripada kita buat 1 rakaat dan tidak reti. Oleh yang demikian, apabila mengaji itu, masuk kerja yang sebut sini. So, yang kedua ini Nabi sebutlah antara 2. Kalau mereka bangun pagi. Kalau mengaji dia tidak lah, gimana kita kata? Tidak. Nabi kata kalau bangun pagi tidak makan mengaji. 1 bab, baik pada sembahyang rakaat. Tanya tu. Baik, kalau mengaji dia tidak, ataupun kalau mengaji tengah hari, ataupun kalau mengaji tengah hari, lakukan tu. Lagu ni juga kan? Tidak tujuan je tu. Tidak tujuan tu masa pagi, kau petang, kau malam, kau berkata, tidak mesti. Semuanya yang Nabi sebut pagi ni, gini. Kalau balik pagi ni orang ni waktu dia keliru. Maknanya kalau kira mana baik mengaji pagi, dengan waktu dia balik pagi. Kita anjuk mengaji ni balik petang, tapi tengah hari. Dia pagi ni kita buat 3 dia. Betulah kita kata baik buat 3 balik pagi. Tapi dia. Tapi kenapa? Karena 3 balik pagi ni tidur. Tubuh tengah sebar, semangat tengah bagus, maka baiklah kita buat 3 balik pagi. Mengaji tengah hari tak apa, membuat tak pedih. Sebab tak surat, tak balik, tak tidur. Tapi Nabi sebut juga balik pagi dengan tujuannya, dengan sebab mu ni bersungguh benar. Sanggup tolak nak kerja balik pagi, okah, tangguh, tangguh, segar, megar tubuh tu, mu tolak. Untuk buat kerja, mu mengaji. Antara mu semua. Bila mu tolak, tangguh buat kerja balik pagi, untuk mengaji, maka tanda dia semua dia ada minat untuk mengaji. Maka tolak tangguh buat kerja, mengaji situ. Padahal maknanya kalau mengaji ni dia dah tak apa. Tapi nak beri kuasa pada orang ni, supaya yang mengaji, hatta hanya 3 kalau boleh, dia tinggal sejak balik pagi ni, mengaji. Tidak. Tak nak. Mesti. Ada satu soalan ni. Mesti nak mengaji ni menghadap ke guru. Jadi dia ni. Boleh kata alih, kita bangun pagi tidak makan, ambil kitab, patahkannya untuk memahami sendiri. Boleh kata alih, masuk ke tidak mengaji. Jawab dia ni boleh. Jawab dia ni boleh. Kita bangun pagi ke tengah hari ke malam ke berapa, kita ambil kitab, patah. Contohnya gini, 2 cara nak belajar. Yang pertamanya, jangan amal tapak kitab terus menunjuk mudah faktua dengan tidak guna jangan. Katanya, maka kita ni pandai baca tak? Pakai baca kitab. Baca kitab ni dengan tidak berguru dengan satu orang. Jangan. Kerana kitab-kitab ni, walaupun mana besar kitab tak sama dengan orang. Kitab ni ditulis oleh satu orang untuk tajuk sekali. Oleh yang demikian, kalau tajuk betul-betul yang kena dengan kita, kenalah. Kalau tak kena dengan kita pun, kita tak ingat tanya orang lain dan buat kitab. Bukan boleh kecek dengan kitab. Jadi bagaimana? Jadi oleh yang demikian, kitab ni hanya sebagai pembantu saja. Membantu. Tak sudah dia tu dulu juga. Kalau tu dulu ni, bila ada sakit sikit, ada salat sikit, kita boleh tanya dia. Kalau dia boleh jawab, dia jawabkan. Kalau dia tak boleh jawab, dia kata nanti dulu. Tanya orang lain. Itu dia gitu. So, yang keduanya pula, dah pun nak sebut tadi tu. Man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhun. Nabi sebut mana-mana orang yang tidak guru, maka syaitan dah jadi guru. Man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syekhun. Perkataan ini hamba tidak silap. Hadis tu atau perkataan ulama, hamba tidak silap. Tapi memanglah perkataan ini tulislah kita. Mana-mana orang yang tidak mempunyai guru tertentu, maka itu syaitan dia itu guru. Jadi walau bagaimanapun, kita tak sudah dengan kita. Kena ada orang yang tak kita buat rajukkan. Sebab itulah orang untuk jadi rajukkan ni, besar benar pahala dia, kalau dia duduk kejap molek atas datang itu dua orang.
Buah mana ribut, buah mana gelombang, buah mana suasana tu dia satu dengan guru dia tu, orang ni sama ada. Walaupun belah mana tu dia dapat pahala. Kenapa? Orang ni harap satu hari di muka bumi. Dia akan menjadi pasal Allah, dia akan menjadi tunggu kata. Sebaliknya kalau dia anggap tuk guru, tapi dia sendiri nyok-nyok mari, nyaknya lah hamba Allah Ta'ala, dan nyaknya lah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ni dah besar benar, ada soal di akhirat pula. Kerana dia ni kecil je, dan dia ni nipu je. Dan dia kata ingat satu masa, bakal baru ni yang merayak kita Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, yang terkenal tak kita ni nama Imam Hanbali. Imam Hanbali tua mazhab ni. Kunuh dia di tengah badan di raja. Badan di sana tu. Badan, atau ingat apa gelas, bau-bau badan. Badan ni kisnya ketua dia ni tak serupa dengan ketua raja. Rajanya ni kata lagu ni, dia ni kata lagu lain. Mana orang kita kira raja dah kata halal, dia ni kata haram. Dia kata halal juga, tak kata aku kena godang. Godang punya godang, dia cakap begitu juga. Tak kata juga. Akhir sekali, mereka tu kecek satu orang tu guru, namanya Al-Mirwazi. Supaya Mirwazi ni dia keping Ahmad bin Hanbal ni. Supaya Ahmad bin Hanbal ni kata serupa dia raja ni. Ya, mereka kena. Akhir sekali Imam Hanbal kata ginilah. Sebelum kita tengok luar tu benda gigit, berapa dia orang ramai. Luar pada pintu. Kerja lah kata. Kalau ni betul benar kita tengok orang ramai. Orang ramai, dia balik riwayat dia kata tak ada apa-apa orang bertemu muka pintu. Baiklah dia kata, aku tanya sepatah lagi. Orang ramai tu bawa, berapa dia tanya tu. Bawa kalas tutup, bawa ke tak lah. Ni lah buah kan tadi. Ni lah buah yang aku dapat hidup dengan ilmu aku, dengan tu aku ni. Kerana gatal saja waktu ubik daripada mulut aku, akan jadi tua kan. Bila jadi ketua lah kata dia. Tu dia akan jadi tua kan. Sehingga kan, ubik daripada mulut aku ni kalau tu kena baca, artinya tua kat dekat, tua salah. Dia aku tidak rela, aku ni salah, sampai menyala ke orang lain. Aku diletak, sampai meletak ke orang lain. Sebab tu kata dia, mati hidup aku punya tua. Supaya aku jadi betul dan orang lain bawa ketah, bawa kalah itu tidak tuduh tua, orang lain daripada tua dia. Aku dia ini orangnya. Sebab tu Muhammad bin Hanbal walau blok mana blok kena godang kepak putih sekali tua pun, nama dia tu Alhamdulillah. Mana harum itu di kapan kali ini. Jadi berkat sabar itu. Kalau kita sanggup nak jadi tuk guru, sanggup orang kata kita, bila orang kata tuk ayah, tuk guru, tuk lebar, tuk berapa, kita berasa tu, kita nyadar tu, kena berasa berdebat dulu. Bila orang panggil tuk guru kita kena berdebat dulu. Berdebat. Dia nak takut taraf guru yang diberi pada kita oleh masyarakat tu, tak sama taraf dengan hak belakang lain. Belakang lain duduk betul kita adalah anak kita, bapa kita sama kita tidak sedar bahawa kita telah dipilih. Tuhan disebut sebagai tuk guru. Orang panggil, orang harapkan Tuhan di muka bumi. Itu jangan main. Jangan main nak jadi kedua dan itulah doa lah siang malam bagi kita. Saya kita iman yang kuat. Dan kita ni apa ni? Nabi sebut Allah maja'alni mahbuban indaka, mahiban inda nas, hayyinan inda nafsi. Dalam banyak-banyak hadis Nabi, Allahumma ja'alni mahbuban indaka. Tuhan, jadilah aku ni orang yang dikasihi di sisimu, mahiban inda nas, digerun oleh manusia, hayyinan inda nafsi, hina di aku sendiri. Aku ni tak sayamu ni pandai tinggi, orang ramai pandai hormat, aku sendiri hina pada diri aku. Jangan aku sendiri sombong takabur rasa aku besar, bukan maaf. Biar pandai hormat, orang pandai guru, aku sendiri hina diri. Tuhan ni perlu khususnya kita yang kali itu ayat terbang ustaz tu guru ni kalau hormat dia orang ni. Supaya Pak Raja jaga kita. Kalau kita ni pandai jauh sampai ke akhirat, tidak pandai jauh dari dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini pun hadis juga menunjukkan bahawa mengaji ni, belajar ni kalau mustahab. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Cari ilmu ni ialah kalau perlu, kalau wajib ke atas setiap orang Islam. Arti sifat mu ni orang Islam, tak boleh duduk ni tidak mengaji. Kalau mu tak mengaji juga, maka mu tidak Islam. Mu ni Melayu. Boleh jadi mu ni Melayu, boleh jadi mu ni Arab, boleh jadi mu ni Bedaka. Kalau tiga bahasa, memang mu bahasa Bedaka. Tapi bahasa Islam tak ada kalau mu tak mengaji. Oleh yang mereka kalau mu jaga status dan taraf mu sebagai seorang Muslim, mengaji mesti. Maulah mu jadi orang Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim.
mencari ilmu memang jadi kewajipan setiap Islam, setiap Islam. Kelimah muslimin hajar, kelimah muslimatin tak ada. Setengah orang syaraf ni nak keping budak-budak sekarang Nabi penajatan ni, dia berbuk muslimatin salat. Tak betul. Hadisnya sekali. Adanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sekali. Cari ilmu fardu ke atas setiap orang Islam. Maki laginya orang puan masuk ke di bawah hadis ni, walaupun Nabi kita tidak sebut, jawabnya masuk juga. Jawabnya masuk juga. Dengan artinya cari ilmu ni mesti berlaku orang Islam lagi, Islam puan. Soalnya kenapa Nabi tidak sebut muslimatin, mana orang Islam puan? Jawabnya sama-sama pun keedak kita ni, kalau kita buka Quran, semua panggilan ataupun hukum yang dituju semula-mula sekali orang lelaki. Orang lelaki. Sebagai orang lelaki ni, kalau banding dengan perempuan, orang lelaki lah tanggungjawab. Tanggungjawab umum, tanggungjawab jaga kapung, tanggungjawab jaga batas semua sekali, memanglah ditumpu atas orang lelaki. Ada perempuan terlibat sama. Melainkan ada kawan-kawan tertentu yang kalau Allah Ta'ala nak kecuali, dia wayak. Ini kecuali perempuan. Kalau dia tidak wayak, dia masuk belakang. Itu dia. Batu orang Nabi Arab, dia tahu. Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai semua orang mukmin. Dari segi Arabnya, ya ayyuhalladzina amanu ni orang datang lah. Ia orang mukmin laki-laki. Tapi ada orang pun yang tidak kena panggil. Untuk maya pun panggil orang lelaki, untuk puasa panggil orang lelaki, untuk sedekah, untuk puasa, untuk zakat, untuk zakat, semua dipanggil orang lelaki. Ada orang pun yang tak kena saya, sebab ada ayat dia. Tak ada, dia kata ya ayyatuhallai amanna. Ini kan untuk orang pun lagi sudah dunia. Kalau untuk orang lelaki, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau untuk orang pun, ya ayyatuhallai amanna. Itu dunia. Tapi tak ada lagi ayat Al-Quran yang dia. Tapi walaupun ayat lagi tak ada Al-Quran, tapi benar waktunya kata kat wajahkan, dia sendiri masuk Al-Quran. Tak payah disebut-sebut tak. Kerana kira demo ni masuk di bawah. Sebab sana. Sikit dia. Suka juga lah kalau dia salam. Tengah-tengah Assalamualaikum waalaikumsalam. Kawan dia. Bagi orang yang reti Arab dia suka. Ya apa ngada-ngada. Assalamualaikum itu. Kau walaupun untuk orang lelaki, tapi memang dari Islamnya tutup sama waktu. Tak payah waalaikumsalam dah. Begitulah orang yang baru-baru boleh Arab. Kalau budak-budak boleh yang bisa tuan nak tunjuk dia tanah ini dekat tunjuk dekat dia semua orang itu semua sekali. Dan ada tiga faktor dia kalinya. وقال أبو الدرداء لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة. وقال أيضا العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيهم. أمين الآية. أبو الدرداء kata saya sahabat, العالم والمتعلم شريكان في الخير. Tu alim dan anak murid, orang alim dan anak murid, orang belajar, kedua-dua tu berkongsi sama-sama buat bajikan belaka. Wasairun nasi hamajun la khairat fihi. Tolak pada orang ngajar dan orang ngaji. Kalau ada lagi orang sama ke dunia ni ngajar pudak, ngaji pudak, maka orang tu hamajun. Hamajun nak tidak hak terbar di pita-pita tu. Itu hamajun tu apa ni? Tak nak kira ke jadi, tak kira ke tanah, ke maku dia, tak kira. Itu hamajun apa ni? Benda terbar agak orang panggil agak katu, hak bangsa dia tengok api tengah badan, pakai ular di belakang, hak lagi tu hamajun. Kata dia, orang ni tiga dalam muka dunia. Sama ada orang jeng ngajar, sama ada orang jeng ngaji. Tolak pada hak ngaji, kalau ada juga ngaji pedak, ngajar pedak, jadi betul dah betul. Lah, saya rasa tak ada bajikan sikit abu, tak ada payah sikit abu. Duduk dalam muka dunia ni, kalau ngajar pedak, ngaji pedak, maka jadi agak lah. Saya nampak benda-benda sikit, nak pergi. Tak kira dari yang api, mati dia ke, bahan ke kayak dia ke, bakar kulit dia ke, tak kira. Asal kenapa? Sudah, maka dia fikir, tak dia buat kerja lagi. Itu kata Allah berada. Sebab itulah orang ni, 2, 3 yang ada dia. Ilmu je ngajar orang,
Wa ilmu jum ngaji ilmu olahraga, wa ilmu dak dapat sekali. Hak mengajar pun ada kebajikan, hak mengaji pun ada kebajikan, hak dak dapat sekali ni sama jum jadi satu tak ada kebajikan ada pun. Jadi kita buat. Kita ni duduk mana? Kita ni jum ngajar ke, jum ngaji ke, jum dak dapat sekali. Kita tengoklah ada. Kalau kita jom ngaji, alhamdulillah. Kalau kita jom ngaji, alhamdulillah. Kalau kita tak dapat sekali, habis lagu tu start. Ayah esok malam esok dapat tu, kita buat cukup dalam hidup kita. Sallallahu alaihi wasallam.